Halo Malaysia, halo. Pada tahun 1963, Ganyang Malaysia. Punca Malaysia menyerang Indonesia selepas Indonesia menyerang Kalabakan. Semasa Indonesia menyerang Kalabakan, Indonesia telah membunuh beberapa pasukan dan anggota polis di balai itu. Dan bermulalah perang antara Malaysia dengan Indonesia. Perang ini menyebabkan Indonesia telah kena sekatan ekonomi. Pada masa tu Indonesia telah menghantar unit-unit kecil, komando lah, Kopassus. Malangnya Kopassus Indonesia tiada yang dapat pulang. Semuanya mati, tewas selepas ditembak oleh pasukan polis. Kebanyakan pertempuran Indonesia punya askar tak sempat jumpa dengan askar kita. Mereka banyak mati di tangan polis. 27 orang Kopassus mati di tangan polis. Selepas askar-askar Indonesia ni mati, barulah askar Melayu dan askar daripada negara sahabat melakukan operasi untuk lebih ganas. Okey guys, pada masa depan Timor Leste. Timor Leste sebuah negara yang kaya, lagi kaya daripada Brunei. Timor Leste juga bercita-cita untuk mendapatkan balik Timor yang telah dicuri oleh Indonesia. Jika anda lihat dalam peta ni, bagaimana wilayah Indonesia telah dipecahkan di antara Timor Leste dan Indonesia. Pada masa depan, Timor Leste mungkin perang dengan Indonesia. Okey guys, Indonesia selepas Airbus mengeluarkan kapal terbang, Indonesia tidak mampu beli. Jadi apa yang Indonesia buat sekarang ialah membeli Airbus. Punca utama Indonesia beli ialah mereka tak ada kapal terbang semasa kes bencana alam di Palu. Okey guys, ini orang Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia memang jahat. Mereka cari duit dengan mencarut-carut, menipu, berbohong dalam YouTube. Itulah perangai orang Indonesia. Jadi Malaysia tak heranlah. Sebab apa Indonesia ni macam kena sumpah. Antara satu sebab bisnes mereka semua tak jadi. Kapal terbang mereka tak laku. Mereka bercita-cita nak lawan Malaysia, tapi masalahnya kita tahun 50, dia masih orang kata tahun 15 macam itulah. Produk Indonesia banyak Malaysia tak nak beli sebab apa kita nak beli? Sebab kalau kita beli, dia akan naik harga, lepas tu dia akan hina kita. Contohnya dialah hebat. Okey guys. Timor Leste Timor Leste banyaklah mendapat bantuan Malaysia, senjata, terak-terak. Kalau anda pergi kat Timor Leste, anda jangan terkejutlah, anda akan jumpa banyak syarikat Malaysia di sana. Timor Leste antara negara yang boleh dikatakan sangat berani. Mereka telah menang. Inilah askar Timor Leste. Askar Timor Leste dikatakan lebih kuat daripada askar Indonesia. Memang betul lah. Latihan pun Indonesia punya askar kalah. Itu baru dengan Timor Leste. Papua juga dijangka akan merdeka. Timor Leste memang daripada dulu dia tak suka langsung dengan Indonesia ni, sehinggalah sekarang. Selain itu, Malaysia, Australia dan New Zealand akan membangunkan negara Timor Leste tanpa bantuan Indonesia. Rakyat Timor Leste juga tak naklah bantuan daripada Indonesia sebab semasa Indonesia berada di sana, tentera dan polis mereka telah membunuh ramai warga Timor Leste. Timor Leste pada masa depan mereka akan menuntut wilayah Ambeno, East Timor. Jahat Indonesia macam manalah mereka tahun 1945 selepas kalah dengan Belanda, giveaway, mereka boleh dapatkan sehabagian pulau Timor Leste. Jika kita lihat PBB pada masa depan akan menyelamatkan Timor Leste lah. Okey guys, dari segi ketenteraan, walaupun Timor Leste ni kecil, tapi Indonesia takut. Antara sebab Indonesia takut, orang Timor Leste seperti orang asal, mereka sangat kuat. Papua New Guinea, Papua Barat. Papua pun sekarang ni tengah susah hatilah sebab rakan mereka di Papua Barat telah dijajah oleh Indonesia. Bangsa Indonesia juga suka mengklaim budaya Timor Leste. Sekarang ni makanan Timor Leste pun mereka tak boleh claim. Okey, dari segi Pak De Samban ni. Pak De Samban ni dia ni orang Jawa Orang Jawa memang terkenal lah. Jawa Malaysia dengan Indonesia tak sama. Jawa Indonesia ni
dia jahat sebab mereka tak ada diajar agama. Inilah warga Endon dua-dua ni. Seorang Wiwan Nur, seorang Pak D Sambal. Dua-dua ni boleh dikatakan pengganas ataupun komunis Indonesia lah. Mereka ni sampai sekarang tak sedar diri. Dari segi mereka punya cerita juga kebanyakannya bohong lah. Endon ni bukan saja perangai mereka teruk, makanan pun dah tak ada halal haram. Jadi kalau anda pergi ke Indonesia, anda jangan terkejut lah kalau anda makan nasi ke apa-apa ke haram tau. Okey guys, selain tu Indonesia, masyarakat mereka boleh dikatakan rude lah. Rude ni maksudnya memang kalau di Malaysia tu sangat kurang ajar lah. Ini orang Endon ni joget tak malu. Endon pada masa depan mereka akan hilang Timor Leste, hilang Aceh. Puncanya masyarakat mereka lah jahat. Masyarakat mereka memang biadab. Dan apapun, kalau apa-apa berlaku, Malaysia akan tolong Sumatera, Kalimantan, Timor Leste, Papua. Dan akhirnya Malaysia menang